Kita sambung kembali Borak Sini edisi Inspirasi Sini bersama Profesor Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Okey, Faizal, seterusnya guest kita tetamu kita hari ini adalah seorang wanita yang berani meninggalkan zon selesa selepas lebih 20 tahun dalam industri pembinaan. Seorang accountant bermula daripada ruang tamu rumah ketika PKP Kini masa PKP tu dia started dahsyat this accounting firm dan kini syarikat ni Wikira nama dia. Wikira berkembang berkembang sebagai firma perkawanan yang dipercayai ramai usahawan. Jom kita dengar kisah Puan Hairuliza Zaitun. Ya, Assalamualaikum Puan, selamat datang. Waalaikumsalam. Oh, saya nak dengar ni 20 tahun. Saya panggil Liza je lah, anak murid saya kan. Oh, ya, saya tak boleh lah. Puan kira macam guru saya. Ini maha guru. Maha guru. Dan kalau bercerita pasal 20 tahun ni bukan senang orang nak tinggalkan sesuatu yang kita dah selesa buat. Betul. Macam mana Liza, boleh tak share bagi inspirasi bagaimana Liza berani tinggalkan zon selesa dan bina Wikira pada tahun 2021 apa tu? Wikira. Ya betul. No, November 2020. 2020. Ya. Okey. Macam mana berani tu? Mana datang keberanian tu? Actually saya punya turning point ni ada dua dok sebenarnya. Saya berhenti kerja that was masa tu 2018. So yang sebenarnya saya bukan berani berhenti tapi sebab bos saya tu meninggal. Allah. Bos saya meninggal, so saya macam tak down. ada Dia down lah, dia jadi down. Loss lah. Tak, bos saya meninggal. Jadi syarikat tu tak tutup. syarikat Tu tutup. Syarikat tu tutup. So that bila dia tutup, kita orang semua tak berhentilah kerja kan. So bila berhenti kerja, untuk first week, 2 weeks tu okey lah dok, macam happy lah, dah lama bekerja, dapat duduk rumah, wah macam heaven lah. Sudden break lah. Ya, tapi lepas tu kan dok, bila kita ni dah memang biasa bekerja, bila duduk rumah kita rasa kau ni useless lah kan, rasa macam tak berguna pula rasa, because pagi buat sarapan, makan kan macam tu. So that tiba-tiba kita rasa macam tak boleh. Berapa lama macam tu Liza? Beberapa bulan jugalah. Okey. Bulan tu baru je ada orang yang sanggup berehat bertahun-tahun. Kan? Dia tak, dia jadi bosan dok. Dia rasa macam sebab kita dah biasa kerja, accountant kan. Macam tak boleh lah pula hidup macam ni rasanya. So kan? apa yang Liza buat pada waktu tu? So saya bila kita ni saya biasa jenis yang bila nak buat sesuatu tu saya mesti cari ilmu. So kat mana saya punya turning point tu adalah saya pergi IMKK. One hour kita punya kelas lah. Yes, betul. So that yang kat situ, dari situ bila dok cerita you kena semua orang pergi tu ada bisnes tau dok. Betul. Tapi saya tak ada. Saya macam kosong kan? Jobless, tak ada kerja. So tapi bila pergi tu dok, benda yang saya ambil sekali lah dok bila tu doktor bermula dengan apa yang ada di tangan je. So bila di situ, okey, apa yang aku ada? Apa yang di tangan tu maksudnya apa yang you tahu. Okey. Bukan semata-mata duit aja kan? Bukan tangan tu main meja. Ya, bukan. Itu apa yang dia tahu. So dok selalu cakap apa yang ada di tangan. So apa yang I ada lah, kepakaran I adalah I ada dalam kepakaran I adalah mengurus knowledge account kat situ. So I think 20 years experience tu bukan benda yang mudah, murah, yang you boleh abaikan macam tu je. So start pada tu, I balik, I bincang dengan husband cakap, okay, why not you buka accounting firm? So bila lagi law of attraction, bila you nak, dia akan berjalan. So my friends pun datang cakap, boleh tak kau tolong buatkan account? So that saya buat bermula dengan satu je lah, kawan tu bisnes lah kan? So dia kata sebab dia kenal kita, kau tak buat apa okay. Tolong. So kita pun buat daripada rumah lah. Satu klien. So itu tahun berapa? 2018 start? Ya, lepas tu along the way so, saya masuk rumah MMM. Lah semuanya di rumah di rumah, tapi lepas tu saya dah buat bisnes lah dok. Okay. And then tapi my second turning point is masa PKP. So kita ada partner masa tu. So happen to be masa PKP itulah kita orang split. Macam dok cakap, kita tak nampak macam mana bisnes kita tu. Tak langit nampak tu yang depannya macam mana. Cerah ke, hujan ke, apa ke. All of a sudden kita split. So again, split waktu yang sangat kritikal dok. Betul. Yang PKP. Semua orang tengah PKP dan saya terpaksalah bila you diamanahkan untuk uruskan akaun klien dok. Macam mana kita nak, sebab accounting firm ni dia ada deadline dok. Kita orang macam 30 Jun kan. 30 Jun tu orang tertarik yang mesti you all declare cukai. So nak declare tu bukannya declare, you kena prepare dia punya report. Dokumen apa semua. And then you tahulah kalau sekarang lagi susah Reza. Ya Allah. Betul. Invoice. Ya betul, invoice. Ya Allah. And then on top of that semua holding tax lagi macam-macam. So that I bawa lah semua sebab kita orang masa tu ke office. Berapa ramai staff?
masa tu I think ramai. Masa tu ramai. Tapi kita orang berhentikan, ada yang kontrak, kita orang berhentikan sebab kita dah boleh fosi tu, yang mana kontrak kita berhentikan je. So, kita bawa balik komputer tu I think 10 rumah. Kalau rumah tu dok kan, dia macam bawa ke rumah komputer. Banyak kabel ya, penuh. Meja tak ada. Meja Suka ruang tamu lah ni. Ya, betul. Dok. Lepas tu, kalau macam nak jalan tu, ni kalau jalan pandang atas, kau memang tersungkur. Sebab ada wire extension sana sini berselirat kan. Sebab dengan dokumen file semua, bawa balik. Masa tu Liza rasa macam mana? Dengan tiba-tiba benda ni datang dengan PKP. I don't know, because dengan changes tu. I really, kita kan memang follow Dok punya sesi. Kita dah macam, dia punya kekuatan dalaman dia tu, and I always percaya that bila you cakap, bila Allah bagi sesuatu keadaan, I mean you mampu. So I believe on that. I believe on apa yang datang tu because you mampu. Kalau mampu, there must be a solution for it. Yeah. Mana Dok mencungkil kekuatan dalaman mereka. Actually it's true. Saya walaupun kenal Dok jarak jauh masa tu, tapi I really always ambil apa every words yang Dok bagi tu my pegangan. Macam like now, how you do anything is how you do everything. Betul. So every single thing yang saya nak buat, how you and do today anything is how Wikira ni sangat berjaya tau, Faizal. Sebab daripada momen tu, lepas tu awak start buat office. I start from Wikira tu bermula daripada pada waktu tu? Ya. Nama Wikira tu? Yes, betul. Lepas tu, masa tu, Dok nak cerita lagi yang sedih dia. Masa tu bila kita ada split dengan partner ni, I punya team 2 bulan tak ada gaji. Diorang bekerja 2 bulan tanpa gaji. Macam, boleh. Macam mana kita nak, jaranglah nak dapat tim bekerja tanpa gaji selama 2 bulan. Tapi yang bagusnya masa tu, Dok, masa tu kan PKP. So kita tak beraya. So tak payah beli baju, tak payah pergi datang orang tak tahu kita, tak ada. So dia macam okey, duduk rumah aje. So macam that is bagi rumah makan. Betul. Macam tu. So kat situ, then lepas saya siapkan semua klien punya settle untuk yang company lama, so saya buka baliklah untuk company baru, start from zero. All zero again. So dulu pun start from zero. And now kita pun start from Nama Wikira ni menarik. Saya nak tanya ni. Iyalah. Saya Wikira ingat ni. apa dari Jepun ke Tadi saya tanya apa nama Wikira ni. Saya cakap Wikira kan. Betul. Macam mana dia awak dapat trigger nama ni? Sebab kita nak nama tu macam nak nampak macam account, tapi tak nak nampak sangat. Kalau kita tulis kira, K-I-R-A, like macam lah benda tu nampak sangat. Nampak sangat. So kita macam nampakkan dia lah, macam toleh. So apa fokus Wikira ni? Kalau Liza boleh share, siapa yang you bantu, apa you punya fokus? Okay, all the while ni sekarang dengan Memento Dok, alhamdulillah lagi lebih jelas, clarity tu is there, dan saya memang sekarang kita dah bantu lebih 1,000 usahawan actually untuk pemilik perniagaan. Ya, pemilik perniagaan untuk submit cukai, prepare dia punya report, and then also ramai yang lulus loan lah untuk dapat beli. Dapat loan. Yelah, dia nak berkembang business, kan. Ini masalah besar tau actually, sebab ramai yang bila dia tak proper accounting dia, nanti dia marah. Kenapa bank tak bagi saya pinjaman? Itu dia. Kenapa tak dapat subsidi support grant? Betul. Ataupun support daripada Now government. kan TCC Dok pun one of the issue juga. Ramai yang tak dapat masuk kontrak sebab tak ada TCC. TCC tu apa, mungkin boleh share dengan dia. Apa nama panjang ni? Bahasa itulah. Dia macam you nak, kalau TTC saya tahu. dia mesti you nak ambil masuk tender, you kena ada sijil compliance tu. Tax compliance. Ya, betul. Tax compliance. So you boleh Dengar ceritanya daripada zero hari tu kan, ada dekat rumah tu sampai jutaan, 2 juta. Alhamdulillah. Income pada tahun 2024, betul? Betul. Masya-Allah. Hebatnya kan. Macam mana turning point itu tadi kan, tapi motivasi tu terus sampai dapat. Orang kata alah sikit-sikit, tapi berlaku dalam jangka masa yang agak cepat. Ya, bagi saya dengan you, sebab saya memang sebenarnya tak jauh pun. Saya nak bercakap ni, memang saya memang bermentorkan Dok. Walaupun jauh, dekat, dan sekarang ni even closer kan. So yang itu, to me every single words yang Dok cakap tu like really I ambil, I simpan, I apply. So tak ada isu yang benda you tak boleh buat, we do have. Berapa ramai staff hari ni? Sekarang ni I think dah dia biasalah in out Dok. So dalam 23 orang. 23. Wow. Jadi kekal hari tu masa PKP pun masih ada lah. Ada ramai. Kita orang yang the longest ada yang daripada yang company lama, sekarang ada yang 7 years pun. Mungkin Liza boleh share Wikira ni siapa yang Liza bantu sekarang, apa isu yang paling utama? Okey, banyaklah. Kalau sebenarnya bila kita case study banyak Dok yang kita tengok usahawan, ada yang baru-baru ni datang, dia ni owner petrol pump, dia datang dengan keadaan so miserable, bolehlah nampak orang miserable macam mana muka dia, serabut. Dia come to our place, dia cakap saya ada masalah
tak tahu nak urus akaun cukai, and then selama ni dia punya panda bawa lari duit lah soal. So dia cakap, boleh ke Wikira bantu? So for us senang dok, sebab itu memang kepakaran kita. Tapi bagi dia like macam aku macam this is the end of my life. Betul. So, bila atau kita, mungkin dia fikir nak tutup bisnes. Ya, macam dia kata aku dah terlalu kusut ni macam ni, tak ada jalan keluar. So dia kata, boleh ke Wikira bantu? Yes, kita boleh bantu. Dan dia tanya beberapa kali, dok, sebab dia macam risau. Dia kata boleh, tak ada masalah, insya-Allah kita boleh bantu. And then lepas dia dapat confirmation tu, dan dia like macam thank you so much, sebab I rasa lega sekarang ni. So Wikira dapat solve that problem. Ya. Banyak kes-kes dok, macam yang anxiety kena LHDN, and then LHDN. ya, dia kena LHDN, anxiety, trauma. Saya pun pernah ada. Trauma dok, sebab sampai pingsan-pingsan sebab maksudnya dia, jangan tunggulah. Jangan tunggu kena serbu, jangan tunggu masalah LHDN. Sebab benda tu macam dok punya words lagi, bila you tenang, you akan menang. Ya. Nizah, boleh tak beritahu macam mana orang nak contact Wikira ni, siapa yang patut contact Wikira ni? Okey, siapa usahawan yang kat luar sana yang ada masalah akaun cukai ataupun macam nak cantikkan akaun. Boleh nak tanya kalau dah ambil minta loan tak boleh lulus tu. So boleh contact kita dekat nombor yang dekat screen tu, ataupun and then pergi ke website kita pun boleh, and then kita akan bagi special consultation khas untuk you all, untuk solve problem you all. Amazing. Terima kasih banyak Aliza atas sharing hari ini. Daripada ruang tamu ruang tamu rumah dengan segala keterbatasan, kini Wikira berkembang dengan jualan jutaan ringgit. Amin. Dan jadi pilihan ramai peniaga dan usahawan. Ini buktinya apa Faizal? Buktinya bahawa integriti, amanah, keberanian, guidance mampu bawa bisnes ke tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah akan mencecah 1 bilion tak lama lagi. Amin. Amin. Berkat hari Jumaat ni. Hari Jumaat ya. Alright, kita akan berehat seketika dan kembali kepada inspirasi favourite saya, iaitu makanan ni. Kejap lagi. Selepas ini terus bersama Borak Sini. Inspirasi sini.